Okay, Assalamualaikum. Untuk video kali ni aku ada nak servis aircon. Tapi aku tak buat seorang. Aku panggil aku punya yang biasa aku servis lah. Hari ni pun dia datang, dia seorang je. Okay. So kejap lagi aku aircon ni problem dia sebab leaking gang. So dia sampai dah ke bawah ni. So tu sebab tu aku nak kena servis. Sebab dah setahun dah kot rasanya. Sebab aircon ni pun kerap juga aku pakai. Sebab salah satunya aircon ini je, aircon. So kejap lagi kita servis ya. Yes, dia sudah mari. Hai. Morning. Okay. Hey. Oh, you good lah? Ha? Apa khabar? Baik. Okay, baik. Alhamdulillah. You okay? Sekarang pun YouTube pun Ha? Sekarang pun YouTube lah. Sikit-sikit lah. I baru starting. Subscribe. Subscribe. Press like and support. Ya, Mr. Cool. Mr. Cool aircon yang electrical. Yeah. Kan ada leaking kan. So nanti korang boleh tengok dekat Google, mesti ada Mr. Cool aircon and electrical. Okay, ini checking dulu. Checking aircon. You cover area mana? Claim ready no? Kelangveri. Okay, dia cover area Kelangveri. Sudah banyak habuk. Kan, sudah ni kan, sudah kotor kan. Pasal dulu sekali pernah I servis biasa je, I buka blower je. I buka blower je, lepas tu sudah kotor balik kan. Kat sini tengok banyak habuk. That's why I panggil you. Dia macam kali ni sekejap sangat tau. Ini lah? Dia macam sekejap sangat dia kotor. Ada buku ya? Okay, sekarang Ken pun dia nak pump down lah. Pump down aircon. So pump down aircon dulu. Belakang pun dah kotor. Hitam kak. Sebab apa I panggil Ken? Sebab dia dulu bos I tu. Sudah lama kan? Sebab I tahu macam mana kerja dia. I pernah kerja dengan dia. Lagi apa balik? Apa balik? Tengoklah. Sekarang pun banyak kerja susah rasa. I dengar you kata you mau cari orang kan? Yalah. Nak cari satu lokal punya orang. Satu lokal punya orang. Okey. Boleh bawa lori punya. Boleh bawa lori punya. Okey. Kerja boleh slow belajar lah. Alright. Kalau tak ada, tak boleh bawa lori pun boleh lah. Slow kita kasih ke dia ambil tu GDL semua. GDL punya ambil. Dia boleh tengok. Ini baik punya bos. Bos punya baik. Dia boleh kasih tolong. Sebab itu hari dia ada WhatsApp I. WhatsApp aku lah kan. Dia kata ada tak budak nak ni. I cakap mana ada. Tak apa, nanti kan I letak nombor dia dekat description. Okay, kan letak kat description.
So nanti kita tengoklah progress dia buat macam ni. Kemar kerja dia, canvas. Ini nak kena overhaul dah. Maksud dia kena fully service, cuci chemical kan. Right. Nak kena cuci chemical apa semua. So tak apalah. Okay. Okay Kan, kenapa you tiap kali kalau you punya aircon installation, kenapa you pasang macam ni? Kalau kita nak dalam kan, kita senang kita mau servis loh. Kalau kita letak luar sana, kita selalu mau kena pecah itu simen. So ini kemas sikit lah. Sini je kemas sikit lah, senang lagi mau servis lah. Sini pun rendah mah. Kalau tinggi-tinggi punya tempat lah, nak taruh luar, wah banyak susah. Panjat luar, bahaya lah. So satu ilmu sudah dapat. Ini paling senang ni. Semua aircon pun suka macam ni, nak. Iya, okay. Tapi pasang lah itu nak luas, pasang senang. Senang rosak kan? Bukan, itu pasang senang. Pasang memang senang, tapi nanti masa servis susah lah kan? Kena pecah dinding, simen semua. Ini satu kali aja tanpa simen. Bila pasang, lepas tu tak payah. Okay. Kita tapekan, sama kasih masuk habuk lah. Tengok dia tutup tengok. Kemas meh dia buat kerja. Sebab tu I bagi dia. Betul. Saya pun sudah tahu benda kerja dengan dia. Okey. Puas hati tak? Bersih. Habis dia buka, dia tanggal ke tu. Outdoor pun sama. Pasang balik. Apa? Uncle buat apa? Buat kerja. Ha? Buat kerja. Kerja? Apa cakap lah? Uncle buat apa? Hei, Uncle buat apa? Buat kerja tu atas. Kerja kat? Tangga. Buat apa pasang aircon? Seekor. Aircon. Okay. Siap. Servis. Normal servis. Cantik. So kejap lagi kita akan check gas, check M. Okay, sekarang kita set aircon dah on, kita set temperature 16. So sebab kita nak check dia punya gas, bacaan gas dengan ammeter. Oh, laju dia ni. Tak boleh kejar. Tahu-tahu sudah ambil gas meter. M 3.5, sini 3.6. 3.6, 3.5. Okay lah. So gas. Ni gas R32. R32. Ya, jap. Nak panggil. So bacaan 150. 150 tu. Alright. Tunggu sekejap, tengok ada stable tak. Alright, kita tengok dulu. Okay.
150. Tapi M ada sikit tinggi dah. So M ada tinggi sikit pasal pintu ada buka kan. Lepas tu ini okey lah, boleh asap lah. Still let's go. Okay, thank you. Thank you. Okay, apa-apa kalau korang nak cari, okay, nanti aku akan letak nombor dia dekat description. Ni Mr. Cool Aircon and Ethical. Kota Kemuning, salam. Kota Kemuning, Shah Alam base. Alright, thank you. Thank you kan. Thank you. Bye, thank you.